Bila bercakap tentang sokongan sendi, kebanyakan orang terus fikir tentang satu bahan sahaja, biasanya kunyit. Memang betul, kurkumin dalam kunyit telah dikaji sebagai anti radang semula jadi dan menunjukkan sokongan terhadap keselesaan sendi. Tetapi dalam dunia formulasi, persoalannya bukan sekadar apa bahan. Persoalannya ialah berapa banyak yang benar-benar diserap oleh badan. Tanpa sistem penyerapan yang baik, kurkumin mempunyai bioavailability yang rendah. Sebab itu dalam pendekatan formulasi yang lebih menyeluruh, lada hitam digunakan. Kajian menunjukkan piperin dalam lada hitam membantu meningkatkan penyerapan kurkumin secara signifikan. Namun sokongan sendi bukan bergantung pada satu mekanisme sahaja. Boswellia telah dikaji untuk menyokong fungsi lutut dan keselesaan sendi dalam kes osteoartritis. Habatus sauda dan periakatak club dipilih untuk menyokong keseimbangan dalaman secara berperingkat. Dalam dunia formulasi, ini dipanggil sinergi ahan, bukan campur banyak untuk nampak kompleks tetapi susun supaya setiap komponen saling menyokong. Itulah prinsip di sebalik Legacare. Direka untuk sokongan konsisten, bukan sensasi sementara. Jika anda serius mahu menjaga sendi sebelum keadaan dia lebih mencabar, boleh tekan beg kuning untuk mulakan amalan secara konsisten.